Tuan-tuan, ibadah buat di mana? Dunia. Lepas dunia pergi mana? Alam barzakh. Alam barzakh ada ibadat tak? Alam barzakh tak ada dah ibadat. Tak ada dah baca Quran, tak ada dah zikir, tak ada dah sedekah, tak ada dah puasa, tak ada dah mayang malam, tak ada dah haji, tak ada dah. Nak kena perbetui hak hati ni, setiap kali buat ibadat tu bukan pasal makhluk, terlintas pasal makhluk, istighfar 3 kali, sebut kepada hati sendiri, aku buat ni kerana Allah. Ni dia kena sebut ni dengan hati kita ni, kena sebut, kena ajak dia, nafsu lah tu. Allah Ta'ala kata, mana-mana ibadat yang dilakukan oleh anak-anak Adam yang bukan kerana Allah, maka kami tukarkan pahalanya itu, kami tukarkan pahalanya itu menjadi debu yang berterbangan. Dia tengok tak mula-mula pahala tu? Nampak? Pasal apa Allah bagi? Pasal dia buat. Tapi dia buat pasal apa? Pasal malu kat bini. Dia buat kerana apa? Pasal malu kat anak-anak. Maka di padang mahsyar Allah tunjuk juga pahala dia buat tu. Lepas tu dia geling sekali lagi, dia panggu sikit. Kali yang kedua dia tengok kosong. Faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami telah tukarkannya menjadi debu yang berterbangan. Kerana yang akan lekat dan kekal hanyalah amalan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.